Okey, ini update berkenaan dengan 7 pemain warisan negara yang dihukum 12 bulan dan juga denda, termasuklah FAM yang juga turut dihukum oleh FIFA berkaitan dengan kes pemain warisan ataupun naturalisasi. 1 Disember lepas, FIFPro, Persekutuan Antarabangsa untuk Pemain Bola Sepak Profesional, mengeluarkan kenyataan yang mengundang pelbagai reaksi. Apa yang dia cakap? Ini dia. Okey, kenyataan dia saya ringkaskan macam ni je lah ya. FIFPro menegaskan bahawa hukuman yang dikenakan terhadap 7 orang pemain ini dalam istilahnya adalah grossly disproportionate ataupun terlalu keras, terlalu berat mengambil kira kepada situasi dan juga proses-proses yang terpaksa dilalui. Katanya, kesemua dokumen peribadi yang diberikan oleh ketujuh pemain ini sebenarnya adalah autentik ataupun asli lah, tak ada penipuan daripada dokumen-dokumen tersebut. Kemudian, sepatutnya beban tanggungjawab untuk menyimak, memeriksa dan mengesahkan bahawa dokumen ini adalah asli, sama ada 7 pemain ini ada ke tidak tali pertalian, ya, tali persaudaraan dengan kerajaan Malaysia ni, dan juga proses-proses untuk memasukkan mereka ni menjadi rakyat Malaysia sepatutnya diserahkan beban tanggungjawab itu terhadap FAM. Tak kisahlah masuk daripada ejen ke, tapi yang dipetik kat situ adalah FAM. Maksudnya dekat sini adalah surat beranak yang betul, semuanya asli lah. Tapi yang nak mengesahkan sama ada betul ke tidak, boleh ke tidak, betul-betul ada kaitan ke tidak, adalah FAM, bukan tanggungjawab 7 pemain tersebut. Dalam erti kata lain, FIFPro menganggap bahawa ketujuh pemain ini adalah mangsa, bukannya pesalah. Hence, kenapa mereka menegaskan bahawa hukuman yang dikenakan terlalu berat kepada pemain-pemain ini. Katanya pemain-pemain ini dah menjalani proses untuk memohon kerayatan. Mereka membuat perakuan bersumpah sekali dan mereka juga mendapatkan pasport dan juga mengikutlah segala prosedur yang dikendaki oleh sesebuah badan yang bertanggungjawab, termasuk daripada FAM, termasuk jugalah daripada pihak kerajaan Malaysia. Jadi kisahnya macam itulah. FIFPro ni dia ambil side untuk backup kepada ketujuh pemain ini, dan mereka berharap agar hukuman ini sekurang-kurangnya kalau tidak dapat dibatalkan sekalipun, katanya perlu ada keadilan lah ketika perbicaraan di CAS nanti, ya, Court of Arbitrations for Sport. Lepas tu ramailah yang melompat dan rasa macam pelik, kenapa FIFPro ambil kenyataan macam ni, kenapa FIFPro pula yang bagi stand dan juga pendirian mereka. Of course lah, sebab mereka adalah persekutuannya, sebuah persatuan yang mewakili pemain-pemain bola sepak profesional ini. Okey, dan apa implikasinya terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh FIFPro ini? Ini seakan-akan memberi satu sinar kepada 7 pemain ini untuk mempertahankan berkenaan dengan tuduhan dan juga dakwaan dan hukuman-hukuman yang diberikan oleh FIFA ketika sekiranya ada ketika perbicaraan daripada FAM berdepan dengan CAS nanti untuk mempertahankan berkenaan dengan 7 pemain ini. Okey. Jadi implikasinya terhadap dunia bola sepak, ramai pula lah yang cakap macam, oh, kenapa FIFA ni pandai-pandai pula nak terus jatuh hukum kenapa FIFPro pula boleh nampak benda ni? Sebab mereka menganggap bahawa 7 pemain ini tidak bersalah sepenuhnya. Mereka dah pun memberikan dokumen-dokumen yang asli, mereka dah pun melalui prosedur-prosedur ditetapkan oleh sebuah pihak kerajaan. Tetapi jangan salah faham, sebab kenyataan ini sekaligus meletakkan beban tanggungjawab ini pada 3 pihak ni yang saya nampak, iaitu yang pertama ejen yang bertanggungjawab membawa 7 pemain ini, yang keduanya pula adalah kepada pihak Persatuan Bersepak Malaysia pula yang mungkin perlu menjawab kenapa tata kelola ataupun mudah saja untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang diberikan, dan yang ketiganya adalah kepada kerajaan Malaysia sendiri dalam memberikan kewarganegaraan, sebab benda ni pun dah dibawa ke parlimen kan. Jadi itulah antara implikasi dan benda yang perlu kita faham daripada kenyataan pihak FIFPro tersebut. Dan ada pula komen yang saya tengok, oh, ini maksudnya FAM tak salah, 7 pemain ni tak salah, sebab FIFPro, sebuah badan antarabangsa yang diiktiraf juga, cakap benda yang macam tu, bahawa hukuman yang terlalu berat tak patut diberikan kepada pemain. Tidak, ini tidak secara automatik membatalkan hukuman yang dikenakan, cuma satu pendirian daripada sebuah badan ataupun persekutuan yang mewakili pemain-pemain bola sepak profesional. Masih ada lagi satu cara untuk dilalui, satu lagi saluran untuk mereka ini lawan, iaitu CAS. Tapi difahamkan sehingga hujung bulan November lepas, pihak CAS sendiri pun masih lagi belum menerima sebarang dokumen daripada FAM sama ada nak membawa perkara ini lawan dekat CAS nanti. Okey. But then again, itu hanya kenyataan dan pendirian yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang mewakili para pemain bola sepak profesional. Kita faham kenapa kenyataan itu dikeluarkan dan tiada sebarang bukti-bukti yang dilampirkan, dan sampai ke waktu ini saya masih lagi tertanya-tanya dan juga ternanti-nanti mana pendirian dan juga kenyataan daripada 7 pemain yang terlibat tersebut. Masih lagi diam membisu seribu bahasa kan. Okey, tapi apa pun kita tunggu je lah update sekiranya ada
pertembungan terkini pula di antara FAM dan juga FIFA di CAS nanti. Nanti kita update, okey. Apapun, selamat petang bersama Malaysia.